Assalamualaikum beh. Set lemo ada ingat tak masa kita review ada sebuah kedai di Kampung Jenerih ni. Kedai baking mutu. Hari tu kita mari gitu. Kedai baru buka hari mula-mula. Kedai dia. Tapi kita mari kali ni selepas ada 2 bulan apa? Saya tak silap. 2 bulan boleh tak? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih dah. 2 bulan lebih dah kita nak mari tanya dia selepas ada kita review hotel dulu dah. Selepas tu lagu mana beh? Alhamdulillah dah boleh buat kerja. Boleh buat kerja. Ada orang tu klik buat dah dah. Ada. Ada dah. Ada orang main klik main. Jadi lon ni tu dia tu ada customer dah. Ada semua lah lon ni. Ada semua dah duduk fikir dah. Jadi Alhamdulillah lah boleh buat kerja. jadi alhamdulillah. Dia boleh buat kerja jadi kerana orang kawasan ni pun ada kenal dia dah. Lepas tu jadi kita tengok ke depan kedai dia pun jadi ada lah motor. Hak orang mari letak sini. Duk fikir dia. Jadi dia walaupun dia budak pun orang harap dia dengan ilmu dia, pandai dia. Memang kualiti molek juga dia fikir motor ni. Memang tak gapo orang bagi. Soal papa mari tak ada orang duk komen duk komplain gapo dah. Ya tak ada fikir dah. Molek lah. Kadang-kadang tapi ada yang kenal dah. Ada kena. Aku dah mau kata budak ni boleh harap gedak dah gapo dah. Jadi setakat ni jadi dia pun dah selepas ada buka kedai sebulan lebih dia pun boleh beli dah. Jadi boleh beli barang sikit kali ni. Boleh beli barang dah. Sikit kali. Jadi ada modal dah. Ada modal. Boleh hak musim itu lah. Boleh hak musim dah. Jadi gitulah. Jadi dia ni umur muda sangat dia. Umur apa so? Umur 25. 25. Bini dah dah. Bini dah. Bini duduk tengah cai dah. Dia kerja kosong, baru bini. Ada dah orang duk ngeceh-ngeceh ada dah. Tak ada. Kecil sikit. Tak ada. Ada dah. Saya kok beh. Saya? Saya. Jaga beh molek dia ni seolah kata dia ni orang memang panas kerja. Budak kerja lah. Panas kerja cari duit. Sebelum dia nikah dulu pun dia main pasal motor dah dah. Main motor lama. Dia ni orang pengalaman. Walaupun budak ni kalau walaupun tengok dia ni budak umur 25 tak sikit dah umur dah. Tapi dia main motor lama dah. 10 tahun dah apa? 10 tahun dah. 10 tahun ni Kerja buat. boleh main belakang lagi kat Boleh buat ni. belakang. Boleh buat belakang dah. InsyaAllah lah kalau dia jaya lagi dia akan beli lagi benda-benda untuk buat kerja dah. Mesin dia kena ada dah kita fikir dah. Kau beli lah. Kau beli dah. Aduh mungkin kita ada kaki. Lepas tu dah siapa-siapa senang mari fikir mutu boleh mari di Kampung Jenerih ni. Nak kenal dengan apa profesor kita. Nak kenal main fikir mutu dengan dia gapo boleh mari di Kampung Jenerih. Yalah Sah. Ya, boleh. Okey. Kalau gitu sekat dulu dah. Assalamualaikum.